Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nurasha Safia, moderator untuk podcast episod hari ini. Hari ini kami menerima tetamu dari Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu. Beliau merupakan Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pelajaran. Apa khabar Tuan? Alhamdulillah, baik, sihat. Terima kasih kerana sudi datang ke sekolah kami. Boleh Tuan cerita sedikit tentang latar belakang Tuan? Saya memulakan perkhidmatan saya pada tahun 1993 dan ini merupakan sekolah yang pertama saya berkhidmat sebagai guru sehingga tahun 1998 atau 5 tahun lah saya di sini. Kemudian saya bertukar ke Sekolah Menengah Kebangsaan Kompleks Gong Badak pada tahun 99 hingga 2000, 2 tahun di situ. Kemudiannya saya ditukarkan ke PPD Kota Terengganu sebagai pegawai sains dan matematik sehingga tahun 2008. Kemudian 2009 saya ditukarkan ke Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu sehinggalah ke hari inilah. Setelah lebih kurang saya dah berkhidmat 33 tahun dalam pendidikan. Untuk sesi podcast kali ini, sudikah Tuan berkongsi cerita atau pengalaman sempena Hari Guru? Pengalaman saya sebagai guru, suka saya nak ingatkan bahawa bila kita menjadi guru, kita perlu mendidik dengan ikhlas. Kerana guru ini bukanlah seperti pekerja kilang yang menghasilkan produk. Kerana guru ini untuk membangunkan modal insan. Kita nak mendidik insan, maka kita kena ikhlas supaya kerja mendidik kita itu menjadi mudah. Bagi pendapat Tuan, apakah cara untuk menghargai jasa guru? Cara untuk kita menghargai jasa guru, seperti yang saya amalkan dahulu semasa saya bersekolah. Saya tidak pernah lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada cikgu-cikgu saya. Jadi begitulah kepada anak-anak yang bersekolah, supaya jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada cikgu. Biarlah kita buat setiap hari pun. Tidak semestinya kita berikan penghargaan dalam bentuk hadiah, tetapi memadai untuk kita sentiasa mengucapkan terima kasih dan meminta guru untuk merestui ilmu yang telah diberikan kepada kita. Masihkah Tuan ingat lagi guru kegemaran Tuan di sekolah dulu dan macam mana Tuan menghargainya? Guru yang paling saya ingat semasa di sekolah itu ialah guru fizik saya semasa saya di tingkatan 4 dan tingkatan 5, iaitu Cikgu Yo Kok Keng, yang mana saya sehingga ke hari ini dan setiap tahun saya tidak pernah lupa untuk mengucapkan selamat Hari Guru kepada beliau setiap kali sambutan Hari Guru. Dan saya sentiasa menghubungi beliau dan mengambil berat tentang perkembangan beliau lah sehingga ke hari ini. Apakah nasihat Tuan kepada pelajar cara menghargai guru? Cara menghargai guru ni mudah saja. Yang pertama, kita kena sentiasa mendengar nasihat dan teguran daripada guru. Yang kedua, kita jangan sakiti hati guru. Yang ketiga, seperti saya sebut mula-mula tadi, kita jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada cikgu kita. Yang keempat, kita sentiasa mendoakan guru kita. Setiap kali lepas solat, anak-anak sewajarnya mendoakan kesejahteraan dan kesihatan guru-guru kita. Dan insya-Allah ilmu yang diberikan oleh guru itu akan berkat kepada kita dan kita akan mudah untuk menerima pelajaran sekolah. Terima kasih Tuan. Sekian sahaja untuk sesi episod podcast untuk kali ini. Semoga apa yang dikongsikan memberi manfaat kepada penonton. InsyaAllah.